Dari arah highway Simpang Renggam menuju ke arah Benot, tepi jalan sebelah kanan ni, warung dia warung kampung biasa je, nampak sederhana. Tapi korang tunggu, korang tengok apa yang ada dekat sini. Antara yang paling special dekat sini, diorang punya ABC Tembikar. ABC ni diorang hidang dalam tembikar, dalam buah tembikar, siap dengan isi tembikar, aiskrim dengan coklat sos. Cendol pun diorang ada, tapi antara yang paling famous dekat sini, diorang punya asam pedas. Untuk asam pedas, paling ramai cari diorang punya ni, asam pedas telur mayong. Lepas tu yang ini diorang ada asam pedas isi merah. Yang ni asam pedas siakap. Kuah dia korang tengok sini. Tengok kuah dia macam mana. Memang berminyak elok, ditumis garing, Johor style. Nak cari mi Bandung pun boleh kat sini. Ini diorang punya mi Bandung. Kuah dia macam gitu. Lepas tu diorang ada goreng-goreng lah. Antara goreng-goreng yang diorang recommend, nasi goreng dengan udang sambal. Rojak pun ada dekat sini. ABC Tembikar. Asam pedas, ambil set, korang akan dapat nasi, sayur, telur dadah, sambal belacan, siap dengan air free. Untuk harga pula, ABC ini dia punya harga. Korang tengok sendiri harga dia. Untuk asam pedas, ini dia punya harga. Yang ni untuk harga ikan, untuk harga lauk. Untuk isi merah RM16. Telur mayong RM20. Lepas tu ini pula untuk masakan panas. Korang cari kedai ni, Gerai ABC Tembikar, Parit Ismail, Benot Pontian. Dia buka pukul 11 pagi sampai pukul 7 malam. Hari Isnin cuti.